What is the answer for this? Can you all help me with this? Tolak-tolak dapat berapa ni? 9, 7, 6, 4, 3. 0.369, correct? Yeah, thank you. Okay, dia akan dapat 0.369. Settle, tu je. Soalan macam ni boleh memberi awak 2 markah. 2 markah. Easy as that. Okay? Okay, now, let me show you slightly harder question. Yang ni agak straightforward. Cikgu tunjuk yang lebih susah boleh. Jom kita tengok soalan seterusnya. Log 45. Now, remember, you kena pecahkan to something yang berkait dengan log 5 ataupun log 3. Macam mana kita nak pecahkan 45 ni? Cuba fikir. 45? Okey, 5 dengan apa? Apa kita boleh? Yes, 9 darab 5, betul? Kita boleh pecahkan dia menjadi 9 darab 5. Setuju? Setuju sangat dengan cadangan tu. Okey, jom kita pecahkan. Yang ni boleh jadi log 4. Cikgu kena kecilkan cikgu punya tulisan lah, tebal sangat. Okey. Okey, log 4 di mana dalam ni cikgu tukar jadi 9 darab 5. Okey, 45 tu cikgu tukar dari 9 darab 5. Okey. Tapi cikgu, saya tak nak 9 darab 5. Saya nak 5 darab 3 darab 3 boleh ke? Boleh. Tak ada masalah awak. You nak buat ni, instead of 9, you nak buat 3 darab 3 pun boleh. Kalau you nampak macam ni lagi bagus. Tapi kalau cikgu biasa nampak macam ni. Cikgu biasa nampak macam ni. By the way, jangan risau. Jawapan akhir dia still akan sama. Cikgu nampak macam ni. Ada student yang nampak 3 darab 3 darab 5. What you can do dengan 9 ni kan 9 adalah, yes Lokman, dia adalah 3 kuasa 2. Dia adalah 3 kuasa 2. So you boleh pecahkan yang ni menjadi 3 kuasa 2 darab 5. Now nampak tak? You dah ada 3, you dah ada 5. Now it doesn't matter dia 3 kuasa 2 ke 3, doesn't matter. Ada 3, itu yang penting. Ada 5, itu yang penting. Okay, so now let's separate them. Okay, so you get log for 3 kuasa 2. Remember, kalau dia tengah darab, kalau asingkan dia akan jadi tambah. Tambah log for 5. Macam ni. Now, cikgu, boleh ke kita terus tukar yang purple dengan merah, cikgu? Belum. Dia ada satu masalah. Masalah dia apa? Ni menyebuk ni. Menyebuk ni kuasa 2 ni. Dalam kita punya soalan tadi tak ada kuasa 2. Yang ni ada kuasa 2. So what do you need to do? You tendang dia ke depan. That's right. Okay? You tendang dia ke depan macam ni. 3 log 4. 3 plus log 4, 5. Gitu. You tolak je depan. Sekarang you dah ada benda yang ada dalam soalan. You dah ada benda dalam soalan. You substitute je lah. Okay? You substitute log 4, 3 dengan 0.792. You substitute 5 dengan 1.161. Lepas tu siap. Tu 2 cikgu. Cikgu tu letak 3. Sorry. Cikgu tersilap sedang. Okay? Racist pula. Pergi tendang 3. 2 betul. 2. My bad guys. My bad. Okay? Siap buat lagi. Okay? Okay. So yang ini, what will happen is, cikgu kecilkan tulisan dia sikit. Cikgu kecilkan sikit. Okay. So what happens here is dia akan jadi 2 darab 0.792, sebab itu adalah information daripada soalan, tambah 1.161. 3.906, thank you. Kenapa jadi 3 kuasa 2 tu? Awak kan 9 adalah 3 kuasa 2. Kenapa cikgu tukarkan 9 jadi 3 kuasa 2? Sebab kita tak ada log 49. Kita hanya ada 5 ataupun 3 je. So kita kena tukarkan, somehow kena tukarkan supaya dia jadi berkait dengan either 3 ataupun 5. Boleh terima? Okey, kita akan dapat jawapan apa untuk yang kedua ni? 2.745. 2.745. Ladies and gentlemen, that is the final answer for this. Final answer, yes. Okay, boleh terima? Kalau boleh terima, double in the chat, please. Sebelum kita teruskan kepada next question. Okay, I see you, Asfar. Okay, I used to have another student, ex-student of mine. He's now a UiTM Shah Alam, I think. UiTM Shah Alam was my student. His name is Asfar as well. Okay, very nice student of mine. Okay, I don't think you're brothers, but yeah. Okay, just saying. Okay.
Jom kita cuba yang ini. Cikgu punya clue kepada anda. Soalan ni, cikgu 3.75, cikgu bagi tadi 3 dan 5 ni 3.75. Cikgu punya clue, you tukarkan jadi pecahan tak wajar. Tukarkan jadi improper fraction, you mungkin akan nampak. Tukarkan kepada improper fraction. Now you cuba buat. Tukar kepada pecahan tak wajar. Lepas tu you fikir macam nak buat. I don't want to tell you yet. Apa dia Aswad? Can't see. Nak tunjuk apa tu? Okay. Beat. Show how funky strong is your fight. 1 minute lepas tu saya akan tunjuk macam nak buat. You akan fikir, oh cikgu 5 saya tahu, 3 saya tahu, 4 macam mana? Okay, setahu. Okay, by the way, kalau you tukar ni menjadi pecahan tak wajar, you boleh buat dalam kalkulator. You akan jadi log 4 15/4. Okay? Yes, Luqman, that's right. Okay? Log 4 15/4. Di mana 15 tu you boleh pecah. Chris, are you showing me something? Can you check mine? Yeah. I believe there is one mistake. Okay? But it's okay. Let me show you what is the mistake. Okay? So, but nice effort though. Okay. So log 4 15/4, 15 tu boleh pecah lagi. Di mana 15 tu boleh dipecahkan menjadi 3/5. Okay. 15 boleh dipecah jadi 3/5. So, cikgu, 3 boleh, 5 boleh, 4 ni kenapa? Tak apa, kita buat dulu. Buat dulu. Okay. So, log 4. This writing is so thick lah. Okay, that's still thick. Let's see now. Whoa, very thick lah. Okay, this is much better. Okay. So, log 3. Log 3 pula. Log 4 mula dengan 3. Darab means plus. Plus log 4, 5. And then bahagi. Bahagi means minus. Log 4, 4. How you got 15/4? Cikgu tukarkan 3.75 ni. Tukar kepada pecahan tak wajar. I change to an improper fraction. Okay? Improper fraction. Okay? Yes, Asfar, that's right. Okay? So, kalau you tengok di sini, cikgu, log 4/3 dia bagi tahu. Nilai dia 0.792. Plus, log 4/5 dia bagi tahu cikgu 1.161. 1.161. Ini dia tak bagi tahu cikgu. Dia tak bagi tahu. Awak, walaupun dia tak bagi tahu, this you tak perlu tahu pun. Sebab remember the third hukum cikgu bagi tahu tadi, kalau base and nombor adalah sama, ladies and gentlemen, dia boleh tukar jadi 1. So straight away will become -1. Now do you see where is your problem, Chris? I see my mistake. Okay. Okay, now you see where your mistake is. Okay. So yang ni you ada, yang ni you ada, yang ni you tak ada pun tak apa sebab you tahu kalau nombor and base sama dia akan tukar jadi 1. Okay. So you combine all these 2 number or these 3 numbers, 0.953. Okay, thank you. 0.953. Itulah jawapan dia. My final answer. Luqman, kenapa selalu bagi jawapan lepas tu bagi jawapan? Lepas tu dia tulis my final answer dengan gembira dia. Okay. Kacau je kerja. Okay. So you see, you ada 3 benda you boleh dapat. Sama ada you dapat option pertama dia, ataupun option kedua dia, ataupun sebuah nombor yang sama base seperti soalan. Itu yang tersirat dia. Okay. 1.953. No, it's 0.953. What are you talking about?
Cikgu kira ni betul kan? 0.953. Mana you lupa tolak satu You lupa tolak satu. Okay. So, kalau perpuluhan mesti tukar pecahan ke? Okay. Good question, Lokman. Dia macam ni. Nombor yang diberi 5 and 3. Tetapi dekat sini 3.75. So, it is not, dia macam tak berkait dengan kita kan? So, cuba kita olahkan nombor tu menjadi bentuk yang senang untuk tukar. So, like in this case, nombor kalau pecahan macam ni, kalau cikgu tukar jadi pecahan tak wajar, dia keluar lagi banyak nombor untuk cikgu main. So, lagi senang untuk tukarkan kepada dia. Does that make sense? So, macam nak tekan dalam kalkulator yang ada lock tu? Awak tak perlu tekan dalam kalkulator lock ni. Sebab dia dah bagi tahu lock 3 base 4 ni you boleh tukar terus menjadi 0.792. So, you tak perlu tekan depan dia lock. Ini adalah lock 43, you terus tulis nilai ni. Tak perlu dah letak lock dekat depan dia. Tak perlu letak lock depan dia. Yang ini lock 45 dia bagi tahu nilai dia lah apa? Dia bagi tahu nilai dia adalah 1.161. So you just straight away change. Kalau ada lock 45 ni, tukar terus jadi 1.161. Itu je. You tak perlu letak lock dekat depan dia. Okay? Boleh terima Tak perlu lock. Don't need to press lock. Just press nombor ni. Itu je. Oh, faham. Okay? Alright, no problem. If this one, please give the answer to 4 significant figures kalau boleh lah. Tapi di sini memang kalau you tambah memang dapat 3 significant figures, it's fine. Sebab dia memang bagi macam tu. Okay, so next question kita nak buat. Okay, Ken, Faris Farhan, fair enough. I agree with that. Cuba. Let's go. Soalan ni mudah. In my opinion, mudah. I like that attitude, Faris Farhan. Korang nak cuba. Saya lagi suka. Because I want you to learn. I swear that answer is not correct. Because you have made one careless mistake. Think carefully. Alia Maisara, that's right. Yes, I will upload the answer after the class. Ni mesti my new student, kan? If you're asking, and I think I can find out very easily who are my new students, who are my not new students. Because my new students will know. I always upload my old student. My old students always will know I upload answer immediately after class. Immediately. You'll never see me upload sejam, 2 jam, 3 jam lepas class. You'll never see that. Within 15-20 minutes, my answer will be there, okay? And that 15-20 minutes is not because I'm late, because it has to go through a system and then kena filter, I baru akan keluar. Okay? So I can definitely tell whenever anyone is new, okay, when they ask me this question. Jangan risau. You will never see your answer more than 30 minutes from now, from the exam. Sebab dia bagi cert, okay. Wakyudin, cikgu bagi clue. Cert ni, you tukar jadi kuasa 1/2 boleh tak? You tukar jadi kuasa 1/2. Itu clue cikgu. Itu clue cikgu. Now you cuba buat. Hafiz made a one careless mistake also. Sama macam just now, who was it just now? Beritikal, ya, that's right. Kalau lock 2, let lu dia tak bagi lock lain. Kenapa? Let lu dia bagi lock sama, kita main lock sama dulu. Rashana, all of you are giving the same careless mistake answer. You all have missed one step. That answer you're getting is correct, but it's not the final answer. This 2.161 yang awak semua tengah dapat ni, dia ada satu careless mistake awak tengah buat. Why did you even use log 2, Afaf Amani? There's no reason for you to use log base 2. Sarvin, that's correct. Lukman, that's correct. 20 seconds more sebelum cikgu ajar. Danish, that's correct. Let's go. Prajna, that's correct. It's not 3.161. It's not 2.161. Darwishi, that's correct. Okay. Let me explain to you guys. Mia, you okay? I hope you're okay. Okay. Okay, let me show you how to do. Okay. Minecraft boy. Nama padu Okay. Dia macam ni. Awak, how can we break 20? Sekarang ni ada 20 kan? Tapi how can we break the 20? Kita boleh pecahkan 20 menjadi apa? 4 darab 5. Setuju? Okay. So, now
Contoh you nak bawa ni tendang ke depan 1/2 log 4/5 kan? Kan? Okay? No, your answer is not correct, Minecraft. I saw your answer. So I'm saying it's not correct, okay? So dia akan macam ni kan? Tapi remember, kalau darab ni kita boleh asingkan jadi tambah, betul tak? Kita boleh asingkan jadi tambah. So, 1/2 untuk semua orang dalam dia adalah log 4 tambah log 5. Gitu. Macam tu je. Okay. So, what will happen? 1/2 di luar, log 4 akan jadi 1. Betul? Manakala yang ini akan jadi, what was just now? 1.161. Tada! Lepas tu selesaikan je. Yes, Azfar, that's right. Okay? Kenapa tukar jadi 4/5 tu, sir? Awak, kan cikgu cakap tadi, 20 ni adalah yang diberi. Kita kena tukarkan 20 tu supaya berkait dengan nombor 5 ataupun 3 ataupun kedua-duanya. Kalau tak boleh kedua-duanya, salah satu mesti kena. Can I write 0.5 instead of 1/2? Yes, you can. You can write 0.5 at the front. Yeah, it's fine. Okay, I'm functioning again. Glad to have you back, Mansi. Okay. So then this is how we do soalan ni. Okay, kalau you selesaikan yang ni, you akan dapat 1.0805 or I would just write it as 1.081 lah. Okay. Okay, saya dah faham mana saya salah. Alright, Alia, let's go. Okay. So yang ini adalah teknik soalan yang kita dapat paper 1. How did you get 1/2? The square root. The third, remember? Punca kuasa is actually punca kuasa 2, what? Punca kuasa 2, if you tukar to kuasa, become kuasa 1/2, what? Oh! Okay, that's why you never do. You never times 1/2, right? That's why you got 2.161. If you never times 1/2, you'd have gotten 2.161, which is what a lot of you got. You all lupa yang third tu. Okay? So we can only use one of the log given from the question. Okay, Samita, whenever we have this kind of question, kalau dia bagi macam ni, it's very popular. But ada lagi different where you have to use different log. I haven't gone through that yet lah. Tapi ini adalah soalan jenis pertama. Okay, boleh saya screenshot log tu? Of course you can. Tapi jangan risau, Sir akan upload ni. Tapi tak habis lagi tau. Sir akan tulis lagi 2 sekarang ni. Lepas tu Sir bagi masa nak screenshot, okay? Alright, kalau boleh terima up till now, W's in the chat please. Sebelum kita teruskan. Dang, 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 dang. Cikgu, if anything kuasa something, memang letak depan log. Cikgu, if anything kuasa something, anything kuasa something, memang kena letak depan log ke? Oh, you mean this kuasa, is it? Dia boleh letak, not kena letak, boleh letak. Okay? Seronok lah belajar. So, thank you, Alia. Admat EG bila belajar. Thank you very much, Lokman. Bila masuk exam, hilang. Sedih. So, they gave 2 logs. But are we supposed to use both or can use? You can use either one. Like I said just now, you need to break this number. Somehow it has to be related with one of it. Or both of it. Either red or purple or both. Or both. Okay. So my chat tak naik ke? Baru keluar message Afrina. Tapi mungkin dia tenggelam dalam banyak-banyak chat. Okay. Underrated class for real. No cap. Okay. Thank you very much. Kalau baseline macam mana? Kejap lah. Saya nak ajar ni. Sabar. Saya nak ajar. Sabar. Ni semua geng-geng yang saya cakap masa kelas mat tadi, okay? You adalah geng yang tak suka suspense. Kalau tengok movie, you mesti, apa berlaku yang depan ni? Macam tu, okay? Tak nak. Bila buat call Shanesh, I long time never do call, no? Because I've been so busy, I never do any videos these days lah. Saya tunggu dapat editor, mungkin saya akan buat lah, okay? Lepas tu ada lagi satu yang kalau budak, you pergi dekat kampung ke apa, balik kampung, lepas tu akan ada budak yang, ngada kan? Okay. Let me explain to you. Tadi you diberi sebuah nilai and then you menggunakan nilai itu sebagai rujukan untuk buat soalan. Apa kata kalau dia tak bagi? Dia cakap macam ni. Cari yang berikut. Log 421. Now, kepada rakan-rakan yang menggunakan kelas WIS, you gembira. Sebab you tahu, cikgu, you dah ajar minggu lepas. Saya boleh main tipu. Okay? You cakap or sir cakap, saya boleh tekan butang ini, dia akan keluar macam ni. So, saya boleh tekan 4 and 21.
di mana dia akan terus bagi jawapan. Cikgu, don't waste my time. 2.196. The thing goes kerak. Macam tu you boleh dapat jawapan dia. Okay. Lepas tu rakan-rakannya 570MS, dia sedih. Lepas tu dia letak story dekat IG dia sedih. Lepas tu letak lagu sedih-sedih. Ayo, saya bukan pengguna Classwiz. Buat lagu sedih semua kan. Hari ni cikgu ada berita gembira untuk anda. Soalan ni, you boleh guna 570MS. Tapi last week, why I didn't tell you is because kalau cikgu bagi tahu you last week, bukan you akan lemah semangat ke apa. Masa tu you takkan faham benda tu. Sekarang you akan faham. You boleh tekan dalam 570MS menggunakan dengan satu syarat. You kena tukar base soalan anda. That is the next hukum yang cikgu akan ajar. Okay? Cara nak tukar base. You want to change your base. Sebab dalam calculator 570MS, dia hanya boleh guna base 10. Dia tak boleh guna base lain. Okay? So, ladies and gentlemen, this is how you change the base. Kalau you diberi sebuah log and you tak suka apa base yang dia bagi. You tak suka base A ni, you nak tukar. Saya nak base C. Because I am a champion. Macam tu, okay? Saya adalah budak grade C, bukan grade A, lebih-lebih, okay? Saya tak nak A. Saya bukan Arsenal. Saya adalah champion. Dia cakap macam tu. Dia bukan Arsenal, dia nak champion. Bukan Chelsea, Chelsea bukan champion. Champion. Chelsea bukan ada. Oh, C, Chelsea, cikgu. Tak payah. Chelsea bukan champion. Okay? C for champion. Okay, Champions League. City boleh. City boleh. Swadi City boleh. Okay. Contoh you nak tukar jadi base C. Because you want nak tukar kepada base kehendak you kan. You contoh nak tukar base C. Teknik dia macam ni. You kena letak you kena letak lagi satu log base C. Okay. Take note. Pay attention now. Lock in. Nombor yang asal kekal di atas. Nombor yang asal kekal di atas, base yang lama tukar jadi nombor. Base yang lama tukar jadi nombor. Okay, cikgu repeat Kalau you tak suka base yang dia bagi, you nak tukarkan kepada base baru, you boleh. You kena letak base yang baru tu duplicate 2 kali. Satu atas, satu bawah. Nombor yang lama kekal di atas, base yang lama turun di bawah. Macam tu. Itulah teknik dia. Let me give you an example, ladies and gentlemen. Cikgu tulis contoh di sini, lepas tu cikgu akan padam sebab ni tempat untuk nombor 7 Yang ni cikgu tulis contoh semata-mata je. Contoh tadi. Log 421. Ladies and gentlemen, kalau sesiapa yang ada 570 you nak tekan, you kena guna log base 10, betul tak? You kena guna log base 10. So you tekan, you buat log base 10, duplicate atas, duplicate bawah. Atas ni tulis apa? Nombor yang lama tadi, 21. Bawah ni tulis apa? Nombor 4 tadi. Inilah cara nak buat kalau you guna calculator 570MS. So dalam calculator you tekan je lah log 21 bahagi log 4. You akan dapat jawapan yang sama. Tak percaya you tekan sekarang kepada rakan-rakan 570MS. You dapat tak jawapan sama tadi? 2.196. Cuba cek. Okay? Dapat tak? Cuba cek sekarang. Cuba cek. Wait, Shani, just give me one moment. Okay? Okay. So, let me press that now. Tengok, tadi jawapan cikgu adalah apa tadi? 2.196 kan? Cikgu dah tulis dekat atas ni. Now, let's experiment with this. Log 21 bahagi log 4. Ladies and gentlemen, do you see jawapan dia adalah sama? 2.196. Dapat, wow! Saya dapat 1.4. You ada letak kurungan betul-betul tak, Madin? Check again whether you put kurungan correctly or not. Mia, what is that? I can't see. 2.196. Dapat. Okay, that's good. Nampak? So, that means 570MS boleh. Boleh juga buat soalan kalau base dia bukan 4.
Tapi you kena buat benda ni dulu. So Malaysia boleh, tiba-tiba Malaysia boleh, kenapa pula? Class Swiss pun dapat. Yalah, Class Swiss you can double check immediately, but you also can do this lah with Class Swiss. Okay? So basically that's the jalan kira. Jalan kira have to tunjuk. Yes. Tak kisahlah awak guna Class Swiss ke, awak guna calculator 500 ms, you kena tunjuk benda ni. Baru dapat. Inilah jalan kira dia, that's all. Ini je jalan kira dia. So I got 1.542. Can you please check, are you pressing the calculator correctly or not? Mungkin you tekan macam ni. Log 21 bahagi log 4. You mesti tekan macam ni. Sebab tu you dapat 1.542. Awak ada tutup tak kurungan ni? Ada tutup tak? Tak tutup kan? Cuba cek balik. You tak tutup. Sebab tu dapat 1.542. Cuba you tutup kurungan yang ni, baru you tekan. Okay? Hidup Class Swiss. Lol. Okay? Okay. Nice. Macam buat base 10. Tapi saya nak base 5 boleh ke? Boleh, Faris Farhan. But the point I change it to base 5, base 10 is because dalam calculator 500 ms, you only can do base 10. Now, you could have also done like this. Log base 5, 21 over log base 5, 4. For those of you yang ada Class Swiss, you boleh cuba tekan dia. Tengok dapat jawapan sama atau tidak. Cuba tekan. Log base 5, 21 divide log base 5, 4. Kalau tak dapat jawapan sama, cikgu tukar nama. Nampak? 2.196. Sir, soalan yang bagi arahan suruh tukar base 5 ke? No, soalan takkan suruh you tukar base 5. Sebab soalan faham. Bukan semua guna Class Swiss. Okay? Usually whenever we change base, we change to the universal base, which is log base 10. Lag, faham? Lag. Soalan SPM lag dulu. Kita belajar cara yang macam nak buat ni dulu, baru kita buat soalan SPM. Gelojo. Okay, jom kita buat soalan B, C, D. Let's go. So check out question C. Are you trying to show me something, Mukris? Let's go. Cuba korang buat. Soalan B, C, and D. Yes, goodness, that's right. Da. 4 significant figures, Sorry, why log base 5? No, just now Faris asked me, can I change to any base? And I say, yes, you can do any base, providing atas and bawah is the same base. You can use any base you want. It's not a problem, okay? But in this case, we use log base 10 because in 500 ms, it is log base 10. Okay? Macam mana nak dapat nilai log kalau kira tak guna kalkulator? Kenapa nak susahkan hidup tak nak guna kalkulator? Trust me, it's very hard. Okay? I feel that sounds about right. Yeah, that sounds about right. Your D answer, could you check back again? 4 significant figures. Yes, Irfan, that's right. Kalau tertinggal kalkulator macam mana? Okay, I'm not going to answer those sort of questions lah. Bazir masa tu. Okay, log base 10, 7 over log base 10, 3. Okay, yang ni akan dapat 1.771. Okay, 1.771. Okay, inilah cara nak buat dia. Seterusnya, yang ini. Log base 10, 0.25 over log base 10, 8. Okay, yang ni you akan dapat. Wajib tunjuk, yes. Tunjuk benda ni. Bukan di panjang mana benda ni nak tunjuk, okay? So my friend said you have puppy eyes. There's always a tiny sparkle in your eye. Wow, that's a very nice compliment to hear. Yeah, I can see the sparkle here, right? Ta-da! Wow, that's nice. Okay. Negative 0.66667. Oh, this is what you wanted me to show, Mukris. 0.66667. Okay, now I see what you're trying to show me, okay? Yes, okay? By the way, thank you very much, Mia Humaira, for the compliment. I really like that, okay? Very nice compliment, okay? 6666667. Jangan lupa ada negatif kat depan, Okay, and then next one, last one is this, okay? I think I purposely put that right. Yeah, obviously, I know what I'm doing, right? Okay, log set 5 over log 10, 6, okay? Ini dapat berapa? Ya, Hafiz, tunjuk je benda ni. Dan kita akan dapat full mark, okay? Alia, I see your cat. Nice. Okay. What's up? Okay. What's the jawapan untuk yang terakhir ni? Let's go.
ada glitter dalam mata sir. I agree. Okay. Is it 0.4491? 1.07. Isn't it 0.4491? Okay. 0.4491. Cuba tekan calculator betul-betul 0.4491. Right, Mia. That's nice. Nice. Okay. Okay, kalau boleh terima yang ini, W's in the chat, please. W's in the chat. Kalau boleh terima. Macam mana sir tahu jawapan? Dia tak tengok. No, I'm seeing from the chat. I'm seeing from the chat the answer. Okay. Okay. Now kita cuba soalan yang menggabungkan dua benda. Iaitu konsep yang ini dan juga konsep di mana kita kena pecah-pecahkan nombor. Okay. Now, let's see soalan macam ni. Okay. Lock in. Lock in. Soalan. Diberi log A base 3 sama dengan X. Cari nilai setiap yang berikut dalam ungkapan X. Okay. For example, soalan 1. Cikgu, ini base dia 3, ni base dia A. Nombor A, ni nombor 3. Dah macam terbalik je. Now, whenever dia punya base tak sama, your priority, your keutamaan always tukar base. You tukar you punya asas supaya dia sama dengan soalan. That is always your priority. Nombor ni you jangan fikir banyak sangat dulu. Your priority must be nak tukarkan base. So sekarang ni ini adalah base 3. Kita nak tukarkan jadi base A. Very nice DP Afaf. Okay. So log base A3 you tukarkan jadi apa yang kita nak, iaitu log base 3 kan. So tukarkan jadi base 3. Tukarkan jadi base 3. Nombor ni akan kekal di atas. Okay, nombor akan kekal di atas. Base yang lama akan tukar jadi nombor. Easy, right? Okay, it's not that difficult when you combine, okay? It's just dia melibatkan huruf, itu je. Okay? Cikgu tukarkan base A menjadi base 3. Kenapa cikgu nak tukar jadi base 3? Sebab soalan info yang atas ni adalah base 3. So, I'm changing it so that dia berkait di sana. So, kita akan dapat macam ni. And then remember, kalau dia adalah nombor asas yang sama, boleh tukar jadi 1. Manakala yang bawah ni dikenali sebagai X. So, itulah jawapan dia. 1/X. Itu je. Okay, cari setiap yang berikut dalam ungkapan X. Itu je jawapan dia. That's it. Easy as that. Boleh terima? Boleh kan? Easy kan? Okay. Now, you cuba buat soalan nombor 2 boleh tak? Soalan dia adalah log 9 and then sini adalah A. You cuba buat yang ni supaya dia berkait dengan yang base 3 ni. Cuba buat ni. Kalau buat X power negative 1, ya Ken, Alia, Maisara, Ken. Punesuri, that's right. Isaac, that's right, nice. Easy, Isaac? Easy. Yes, Damia, that's right. Damia Najihah, that's right, yeah. Easy. Okay, cikgu bagi masa sikit kepada rakan-rakan anda buat. Shana, you got one small error you make. The denominator got one small error. Kiranisha, your answer a bit got error. Mukris, that's right. I think that's a careless mistake. Zarif, your answer also got a bit of careless mistake. Afaf, that's right. Alicia, Humaira, you also have one careless mistake. Faikah, that's right. Nice. 30 seconds to go. Lepas tu cikgu explain. Fayat, that's right. Dania, Adlina, that's right. Alia, Maisara, there's a bit of careless mistake. Aishrin also got careless mistake. Shanish, it's still not correct. Emil, that's right. Azfar, that's right. Mawada, that's right. Wakyudin, ada careless mistake sikit. Samita, that's right. Adam, there's also one careless mistake. Mansi, can you show me again? I didn't see. When I was reading this chat, I didn't see the picture. Can you show me again? Wafiq, that's right. Mansi, you have also one careless mistake. Alia Maisara, that's correct. Lokman, that's correct. Okay, 3, 2, 1. Nazim, that's correct. Irfan, boleh ya? Irfan Wafiq? Boleh? Got it? Oh yeah, okay. Alright. Okay, let me show you guys how to do it. Okay, dia macam ni. Remember, your job is to change it to base 3.
base 3. Okay, base 3. So, kita tukarkan jadi base 3. Log base 3, log base 3. Okay, di mana A akan duduk di atas, manakala 9 akan duduk di bawah. Okay, kenapa? Sebab nombor asal akan kekal di atas, base yang lama akan tukar jadi nombor. But the thing is, this 9 dia kan keluarga 3 kalau you fikir balik. By the way, ini terus boleh tukar jadi X kan? So, cikgu tulis X dulu Yang ni, kalau you fikir balik, 3 dan 9 dia berkait. Di mana 9 sebenarnya adalah 3 kuasa 2, betul tak? So, yang ni boleh tukar jadi log 3, 3 kuasa 2. And remember, kuasa kita boleh tendang ke depan. So, dia akan jadi still X dekat atas, tapi depannya akan jadi 2 log 3, 3. Dia akan jadi macam ni. Okay. Yeah, you terbalik. You probably put 9 at the top, A at the bottom. Okay, some of you mungkin buat benda sama. Okay. Now, kan yang ni boleh tukar jadi 1. 2 darab 1, 2 lah. So, jawapan dia X per 2. That's all. Tat. Oh my god, salah letak kuasa. You mesti letak 3 kuasa 3 kan? Sebab you ingat 3 darab 3. Sebab tu you jadi X per 3. Okay? Those sort of careless mistake yang kita kena cuba avoid masa exam. Tapi it's okay. Careless mistake kita buat dekat sini tak ada masalah. Janji kita tak buat masa exam tu je. Okay? Alah, salah sikit je. Tapi masalah kalau salah sikit je, dia kira salah, Alisha. Okay? Alright. Jom kita buat soalan next. Kita cuba soalan seterusnya. Okay. Now, cuba yang ni. Cikgu tulis dia punya clue tadi iaitu kalau log 3A, nilai dia akan bertukar menjadi X. Itu clue dia. Now, cuba kaitkan. Next question. So, I don't quite understand the last part. Which part of it? The tukarkan the 9 to 3 power 2. Is it, Afrina? Which part? Let me know which part you're confused. Alia, that's correct. Adalia, that's correct. From X over 2 log 3. Okay, now, those of you all cuba buat soalan ni, I'm just going to explain to Afrina real quick apa yang cikgu cuba sampaikan dekat sini, okay? Now, you see, Emil, that's correct. Okay, see, what will happen is this 9 is related to 3. And this one I need to think on my own. It's not given in the question. Because I know 9 can be changed into 3 squared. And remember, this 3 and 3 is same, so I can cut. But before I cut to become 1, I must make sure there is no power at the top. So what I can do with the power, I can tendang the power at the front. This is the hukum, the log, log law, okay? Where if there's a power here, you can kick the power at the front like this. Memang that's the rule lah. So once the power is the front, there is no power here, then the number in the base same, I can cancel to become 1. And then 2 times 1 is 2. And then up here is only X, therefore it's just X lah, X over 2. Okay? Afaf, that's correct. Zarif, that's correct. Nazim, that's correct. Oh, jap. Ada banyak pula jawapan tiba-tiba. Prajna, Arif. Okay, I'm seeing a lot of answers. Okay. Sorry if I didn't read any of your answers. Okay, sebab banyak tiba-tiba berderet spam chat. Okay. Okay. Let me show you how to do this. So, dia ada 2 dekat depan. So, kekal 2 tu. However, I need to change to base 3. So, let's change to base 3. Log 3 over log 3. Di mana 9 akan duduk di atas and A akan duduk di bawah macam ni. Okay. Now, this is all trapped inside 2 di hadapan ni. It's all trapped with the 2 at the front of it. Okay. So, 2 tu memang akan kekal di depan. Again, this 9 is very similar to this story. Di mana you boleh tukarkan menjadi 3 kuasa 2 dan 2 tendang ke depan and all that. Okay. So, it's the same story. Okay. So, yang ni akan jadi log base 3 squared. Manakala yang ini boleh terus tukar jadi X macam ni. Okay. And then this power you can tendang ke depan. So, dia akan jadi 2 kat luar. Followed by 2 di hadapan. Log 3 over X. Okay. And remember yang ni boleh tukar jadi 1. Okay, yang ni cikgu besarkan zoom out supaya awak nampak. Okay, yang ni boleh tukar jadi 1. 2 darab 1, 2. So, dia akan jadi 2 di luar, 2 per X. And then what will happen? 2 darab 2, dia akan jadi 4
per X. Ladies and gentlemen, this is the answer. Sir, my cat wants to say hi to you. Meow. Meow, meow. I see your cat. Hey, you actually showed your cat. Hello. Ah! Kenapalah cat nak cakap hi kat ni? But thank you. Thank you. Okay. Yes, Faris, please go ahead. I can't see. Cuba zoom in sikit. Zoom in sikit. Oh, that's an interesting way of doing. Yeah, I see it. Yep. Okay. Interesting way of doing it. Yeah. Okay. Even the cat falls for you. Yeah lah, everyone falls for me, bro. Okay. Wow, belajar dengan cepat faham. Wakyuden, easy lah, easy. Come on. Okay, jom. Next question. Tak nak bazir masa. Kita sekarang ni misi nak dapat bukan pass at math. Misi nak dapat A at math. Let's go. Jom. Soalan seterusnya. Let's go. So, kalau jalan kira lain tapi still same answer, yeah. You could have a different way to do, which is what Faris did just now. Alia, that's right. Good job. Good job. That's right. Emil, that's right. Adamia, there's small mistake. Isaac, that's right. Insyirah pun ada satu small mistake. It's a careless mistake. Dia bukan salah banyak. Salah careless mistake je. Faika, that's right. Shanish, you also have made one careless mistake. Zarif pun careless mistake sama. You all are all making like the similar careless mistake. Alia, dia tak ada huruf A. Dia kan sekarang main huruf X. Cuba tengok balik. Tia, that's correct. But again, ada careless mistake jugalah. Nazim, that's right. How to hilangkan A? Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. 20 saat lagi. I don't want to give everything terus kepada anda. Cikgu nak cuba, korang cuba. Yes, Tia, that's correct. Nazim, that's correct. Adam, there's one small mistake. Mansi also the same. You all are making all the same careless mistake. Kalau dapat jawapan 3X, you're all making the same mistake. Ada satu careless mistake you all tengah buat. Wafiq, that's correct. Irfan, that's correct. Irfan Wafiq, yep. Fayad, that's correct. Tarni, that's correct. Prajna, that's correct. Okay. Now, a lot of you are getting this as the answer. 3X. Dia ada silap sikit je you all tengah buat. A lot of you are getting that same answer tau. Silap sikit je. Okay. Let me show you apa mistake yang you all semua tengah buat. Okay. The problem or the difference dengan soalan ni, dalam dia ada dua sebutan. So, first things first, kita asingkan. So, log base 3, yang ni kan tengah darab. So, kalau asingkan, dia akan jadi tambah. Dia akan jadi tambah. Remember, these two numbers are multiplying each other. Ayo! Tengok, you sekarang dah tahu ke apa you punya mistake, okay? Dekat sini, bila dia tengah darab, bila you asingkan, dia jadi tambah. Okay, dia bukan still darab lagi, dia tambah. Di mana 27 ni boleh ditukarkan menjadi 3 kuasa 3. Okay, so dia akan jadi log base 3, 3 kuasa 3. Manakala yang ini, you terus dah boleh tukar menjadi X. And then this 3 you boleh tendang ke depan. 3 log 3 plus X. Di mana yang ni boleh tukar jadi 1, 3 darab 1, 3. So, jawapan dia akan jadi 3 tambah X. Ini careless mistake you all buat. Banyak you all tulis jawapan 3X. It's not 3X, it's 3 tambah X. Oh! Okay. Nampaklah. Kalau saya terus kira log 327 pakai kalkulator, boleh ke? I wouldn't recommend that, Fayad. Cikgu takut you hilang satu markah dekat jalan kira. Okay. Untuk double check boleh lah. Okay. Oh, dah nampak dah. Okay, fantastic. Kalau dah nampak, bagus. Ataupun how would you say it? Yeah, okay, I don't want to say lah. Takut jadi macam apa. Jadi viral kan. Okay, tak nak. 3 plus X. Okay, let's go. Next question. Let's bring this over down. Nyeng. Okay, cuba yang ni. Sekarang kita main level up sikit. Soalan mungkin susah. Okay,
Let's see if you can figure this one out or not. Isaac, there's a bit of something with the answer. A lot of you are getting 2 tambah X. There's something a bit off with the answer. A bit off. Isaac, that's correct. Yes, the second answer you give is correct. Yeah. Celah 9A tu datang mana? Itulah soalan dia. Itu soalan dia. It's not salah typo ke. Itu memang soalan dia. Itu memang soalan dia. It's not a typo, it's correct. Base dia 9A. It's not a typo. Ini nilai dia 81. Okay, that is the question. Cuba buat. Zershuan, that's correct. That's correct. Very good. Very good. Okay. Am I pronouncing your name correctly? Zershuan. Am I supposed to pronounce Zershuan? Zershuan. Is that correct? Betul ke the way I'm pronouncing? I hope it's correct. Afaf, huruf apa you patut guna? Alicia, that's correct. You can just call me late. Boy, I cannot call you Zershuan. Is it? Yes, Afaf, that's correct. Zarif, you have one small careless mistake. Cuba fikir balik. You dah buat benda yang susah dah. Benda senang you tersilap. Arif, Najmi, that's correct. Noise, 20 more seconds, lepas tu cikgu akan tunjuk. Adalia, that's correct. So I just joined MC Plus 5 minutes ago, looking forward to joining your classes. Yo, what? Hey, Clara nak habis. But why you joined like 5 minutes ago, bro? But okay lah, I appreciate lah. Everyone has to start somewhere again. But it's like, bro, there's about 20 minutes left for you to class. I hope you can tangkap lah apa yang kita buat. Nazim, that's correct. Mukris, there's one. Where your number at the top went, Mukris? Nombor atas tu hilang mana? Griatsa, that's correct. Danish Naufal, that's correct. Faika, there's one small error dekat you punya jawapan. Damia Najiha, that's correct. Alicia Humaira, thanks. I faham sangat bila join class. No problem, Alicia. You've been getting correct on your own, not because I help. Darwishi, you have one careless mistake. You kena guna huruf apa tu? Lokman, betul Lokman. Okay. Lokman belak kelas. Cikgu tunjukkan kepada anda. Cikgu tunjukkan kepada anda macam nak buat. It is not a typo. You memang kena tukarkan dia. So, log base 3, log base 3. And then sini 81, sini 9A. Now, yang atas ni, you just focus one by one. Atas ni adalah 81. 81. Macam ada keluarga 3. In case you tak tahu, you boleh rujuk balik nota yang cikgu bagi ni. 81 adalah 3 kuasa 4. You nampak? Dia related dengan 3. Okay, dia adalah related. Dia adalah 3 kuasa 4. Kalau you tak sure, you cuba check dalam kalkulator. 3 kuasa 3, 81 ke? 3 kuasa 4, 81. 3 kuasa 5, 81. Mana satu yang dapat, itu yang guna. Jangan guna 9 kuasa 2. Because, why we don't want to use 9 kuasa 2? Actually, you can use 9 kuasa 2. But why I want to use 3 kuasa 4 is because it's related dengan base kita. Kalau base kita 9, then yes, I would have used 9 kuasa 2. But because my base is 3, therefore, I'm using 3 power 4. Does that make sense? Even though I understand you use 9 power 2, okay? What was I saying? Okay. So now 3 power 4. Yang ni tukar jadi 3 power 4. Manakala, by the way, ini cikgu kekal sebagai 3. Manakala yang bawah, now we focus yang bawah. Yang bawah ni, since ada 2 sebutan, sama macam yang 27A tadi, what do I do kalau ada 2 sebutan? Cikgu asingkan. I separate them to become plus. Okay. So let's do the same thing here. Di mana kita akan dapat log 3 9 and log 3A. Macam ni. You will get something that looks like this. Di mana 9 tu kita boleh tukar menjadi 3 kuasa 2 again. Okay. So let's write this down again. Oh, so cold this room. I'm going to get flu. Flu. Okay, so this one cikgu akan tukar jadi 3 kuasa 2. Manakala yang ini cikgu terus tukar jadi X. Because remember, log 3A is X kan? So log 3A cikgu terus boleh tukar menjadi X. Settle.
Okay. Yeah, that's the asing part you didn't do, Zarif. Okay. So now again, kuasa 4 boleh tarik depan, kuasa 2 boleh tarik depan. So let's do that. Let's do that. Tarik depan, tarik depan. Okay. So what do you get? You akan dapat 4 log 33 per 2 log 33 campur X. You akan dapat macam ni. Di mana, ladies and gentlemen, ini akan tukar jadi 1, ini akan tukar jadi 1. 4 darab 1, 4. 2 darab 1, 2. And then ada tambah X di belakang. Letaklah tambah X di belakang. This is the final answer. So, saya teringat jurus Kakashi kat hukum log nombor 4 tu lah. I mean, I don't watch Naruto, but I hope that is good for you lah. Okay, I have no idea what that means. Okay, Kakashi is, I believe is Naruto, but yeah. Okay, sir, do you skincare? No, I don't care about my skin. Sebab tu my skin is flawless, and then my hair also full. Oh my god, look at me, bro. Like, woo! Come on, man. Okay, okay. Hey, susah lah. Okay, one more, ladies and gentlemen. So macam Bruno Fernandes. Yeah, I know, right? Looks a bit like him, huh? Now that I see it. Okay, I see that. Okay, jump. Fresh cut. Yes, sir. Just this afternoon. Sir fan Liverpool macam saya. Tidak. Sir fan United. Yes. Janganlah. Sir nanti blushing. Isaac, that is correct. Good job. Arif, ada kalian mistake satu tu. Kita guna huruf apa? Yes, Faris. Alia Maisara, ada small calisthenic. Yes, Arif, that's correct. Arif Najmi. Nice. Kiranisha, that's right. Nice. Beat it. How they do those so fast? They probably are doing it because they have it on the tab or they printed it out and they did it lah. Okay, don't worry. You do at your own pace. Jangan risau. Mansi, that is that 2 at the top, Mansi? Damian Ajiha, Tia, Adnan, that's correct. Afaf, that's correct. Danish, that's correct. Is that 2? The 2 is, there's a mistake. Everything else is correct. The 2 is the mistake, Mansi. Nazim, that's correct. Adalia, that's correct. Oh my god. There's a hair in my eye. Anyway, I'm the goat. Yes, you are. Lukman, that's right. Darwishi, that's correct. Alicia Humaira, that's correct. Ada orang rindu tu. Oh, maksudnya kalau ada apa rambut yang masuk dekat ni kira ada orang rindu First time saya dengar. Irfan Wafiq, that's correct. Damia Humaira, that's correct. Siti Sarah Balkis, that's correct. Fayad, that's correct. Mansi, that's correct. Mukris, that's correct. Boleh, Wakyudin? Alamak, this thing is so annoying me. Kejap. What is in my eye? Itulah, korang puji banyak sangat kan? Okay. Let me do it. Okay. Let's just Google, maksudnya ada orang rindu. Oh, ya ke? Okay. I tahu kalau yang ni bengkak maksudnya selalu intake orang. Betul tak? I think my Malay friend who used to have this selalu bengkak. So my teacher will say, yang ni orang tua selalu cakap kalau yang bengkak yang ni maksudnya selalu intake orang. Inside someone shower. Yeah, that's what they said, I think, if I remember. Okay. But again, itu semua just kepercayaan lah kan. Okay, but you never know. Okay. So that's what my teacher used to say dekat student tu. You never know. Okay, jom. Log 3. Okay, depan ni akan jadi, atas ni akan jadi 27. Excuse me. And bawah ni akan jadi A kuasa 2. Now remember, the 27 boleh ditukarkan menjadi 3 kuasa 3 log 3. Manakala yang ni, cikgu, yang ni X square ke? No. Tendang dulu kuasa dia ke depan. 2 log 3A. Macam tu. Okay, A dengan 9 cikgu, susah lah sikit. Okay, so dia akan dapat macam ni. And then sama juga, yang ni tendang ke depan. 3 log 3 2 log 3 Y.
Now, 3 ni, log base 33 ni boleh tukar jadi 1. Yang ni boleh tukar jadi X. Okay? So, ladies and gentlemen, 3 darab 1, 3. 2 darab X, 2X. That is the final answer. 3/2X. So, saya tertukar A dengan 9. See, you and I have the same problem, Adam. Sebab, bukan mungkin awak lah. Tapi, Sir tulisan memang buruk. So, masa dulu, masa sekolah, tahun lepas, bila Sir ambil SPM, Sir ada masalah bila ada nombor, you know yang persamaan serentak, 2Z. Sir selalu ada masalah ni. Sebab Sir akan fikir ini 22 ke, 2Z ke, ZZ ke, Sir akan ada masalah. Lepas tu, kalau ada 9A, lepas tu Sir makin lama dengan gelojor ni akan pergi tulis macam ni. Sir akan fikir, ni AA ke, 99 ke, 9A ke, A9 ke, Sir akan kepisangan. Ini masalah Sir sebab Sir gelojor. So, untuk cover this, what I used to do was, my Z, cikgu akan letak satu line macam ni. So, cikgu tahu. 2, cikgu tulis macam ni. Z, cikgu tulis macam ni. 9 ni, what I used to do is, cikgu akan tarik panjang sikit. A, cikgu akan tulis kecil. Sir SPM last year. Sir SPM last year. Betul. Okay. Lepas tu dapat, sebelum masuk SPM tu, Sir datang ajar korang. You want to see my SPM result? You don't believe me? Let me show you. Let me show you my SPM result. I rasa I tunjuk you guys. Oh no, I showed that to my Form 3 class the other day. Let me show you my SPM result. Okay, you want to, I show you? You don't believe me? I show you. I show you. Don't worry. I show you. Give me a moment, So, sebab saya ada post benda ni kat TikTok, so you don't need to worry. You can still go to my TikTok and find later, okay? Tapi korang umur 16 kan? Boleh tengok TikTok Saya tak tahulah. Okay. This is my bunyi pula, okay? This is my TikTok. This is my TikTok pula. This is my channel. My channel. So inside here you have the name. You see the god name, the Naveen Kumar. The from Rawang, the student. The subjects, they all here. The marks is all here. I only see A. I don't see B in my life. Because I'm the champion. I'm the good. Okay? I don't see B in my life. I only see A. the Chelsea, no. The not Arsenal, but A. I only see the A. I don't see the B, the C. I don't see all that. So tak tahu apa makna dah dapat B, apa makna C. I don't know. Sorry. Okay? Anyway. Tapi semua ada sebenarnya flaw lah, okay? Melampau kan? Okay? Sir, muka Sir innocent but knows how to be good in maths and at maths. Kenapa? Muka innocent tak boleh bagus at maths We cakap macam benda macam ni, okay? Tough, yes. Okay? Tough. Yes, very tough. Okay? I only get A. Okay? Tapi masalahnya Sir tak belajar banyak sangat. Sir banyak main-main. Sebab tu tak dapat 9A+. Kalau tak, Sir dah 9A+ dah. Okay? Itulah. Tapi tak apalah. Regret tu regret. Tak usah. Jangan jadi macam Sir. Regret. Sir menyesal tak belajar kuat. Sir main-main. Lepas tu kejap nak message crush cikgu ni tu kan. Jangan. You fokus diri sendiri, you akan pergi jauh. Okay? Okay, anyway. Let's lock in. Okay? We have 8 minutes. We have time for we have 2 more log questions. Okay? Oh yeah, by the way. Tadi ada orang, Faris, you nak screenshot kan? I think someone wanted to screenshot. The last rule here, ladies and gentlemen, is the anti-lock rule. Okay? I would like to show you the anti-lock rule. Bukan anti-log, anti-lock. Okay? So, kalau you ada log and you nak hilangkan log tersebut, very simple. Okay? You tendang-tendangkan dia. Okay? Base jadi nombor jadi kuasa. Manakala nombor base log yang tadi tu nombor asal dia kekal. Okay, so dia akan jadi macam ni. B sama dengan A kuasa C. B sama dengan A kuasa C. This is the Buck formula. Betul. Setuju. This is the Buck formula. Kejap phone tiba-tiba bateri low pula. Okay. Okay, yes, this is the Buck formula, okay? Yang ni you nak zoom out and screenshot, please go ahead. Tapi jangan risau, saya akan upload ni, Don't worry, I will upload this in lepas habis kelas, okay? Ya, betul. Yang jokat-jongkit, naik pangkat. Okay, dah. 3, 2, 1. Fresh cut, you know me. Okay, dah. Jom. Main, sir ni. Hey, bila lah nak insaf? Baru je habis SPM tahun lepas, insaf lah, okay? Ladies and gentlemen, you tanya macam mana dia boleh tanya dalam SPM tadi, betul?
I'm going to answer that question. Ini adalah soalan Melaka 2025. Bawah ni adalah soalan Terengganu 2025. But we only have time, I believe. Hopefully we have time for both. But we definitely have time for one. Diberi sebuah log, nilai dia adalah X. Diberi sebuah log, nilai dia adalah Y. Ungkapkan log yang diberi ni, tapi dia kena ada sebutan X dan Y. Ladies and gentlemen, 3 markah. I will explain to you how to do, but I'm not going to do it. Okay? Hukum log ni ada dalam paper? Tidak. Hukum log tu tak diberi. Formula-formula log tu tak diberi dalam exam. Okay? Now, coming back to this question. Dia beri log 2B, you boleh tukar dengan X. Dia beri log 2C, you boleh tukar dengan Y. Tapi yang ditanya adalah log base 4. So, what was the thing I told you tips tadi? Priority adalah tukarkan base. Tukarkan base. Okay? Tukarkan base. So, your base is base 4. Yang dia bagi adalah base 2. You tukarkan kepada base 2. Itu je clue cikgu. Adalah Adam, yang law yang dia bagi dalam SPM bukan ke semua 7. Dia akan bagi untuk tambah, dia akan bagi untuk tolak, and then dia akan bagi untuk tukar base saja. Yang lain dia tak bagi. Okay? Alright, let's go. Cuba tukarkan log base 4 8B per C. Tukarkan kepada base 2. Itu je my clue for now. Let's go. Let's go. 3 marks. Easy 3 marks. You can do this. One by one. Step pertama, tukar base dulu. Itu je saya punya nasihat. Random kan? I know, right? Noisy lah. So, macam tu main, okay? Lepas ni saya akan mute sampai kelas habis. Cuba. Let's go. Alia Maisara, that is correct. Very good. Pasal you every question you perform sangat ni, okay? Very good. That's a good job. Excellent job. Damian Ajiha, that's correct. Very good. Very good. Dia kena tak ada lock. Nazran and Afaf, you kena hilangkan lock tu. Cuba fikir balik. Darvishi, that's correct. Good. Dia takkan ada lock. Dia hanya akan ada huruf X, Y dengan nombor-nombor je. Takkan ada lock dah. You kena hilangkan that lock. Aishwarya, almost correct. There's something you missed out. Kayum pun sama. Ada something yang you missed out. Daniel Aiman, that's correct. Nazran pun ada something yang you miss out. Damia Humaira, you have one careless mistake. Nazim, that's correct. Afaf Amani, you have one careless mistake. Semua dah nak betul, satu benda you tertinggal. Raphael, I think you wrongly pressed the calculator or you wrongly typed it out. Irfan, you have one sebutan you tak tulis. Almost there. You're like 90%, 75% correct. Isaac, I think you wrongly pressed dalam this one. You wrongly typed out the answer. Tarini, that's correct. Zarif, that's correct. Lokman, that's correct. Okay, can I teach now? Because it's 10:28 already, okay? Because I do not have the time, unfortunately, okay? Okay, I'll help you, don't worry. Okay, first things first, cikgu cakap apa? Priority adalah tukarkan log menjadi base 2. So, tukar log base 2. Okay, log base 2, log base 2. Atas ni akan jadi 8B per C. Yang bawah ni akan jadi 4. Now, it's okay, Dia ada pecahan, dalam ni ada pecahan, no problem. Okay, so, what will happen dekat sini? Okay, what will happen? Awak, first of all, yang ni kita boleh pecahkan.
8 dengan B di tengah darab. So, dia akan jadi tambah. Lepas tu yang ni tengah bahagi, which means yang ni akan jadi tolak. So, dia akan jadi log 2, 8 campur log 2B. And then sebab bahagi C kan? So, tolak log 2C. Macam tu. Okay? Ni tengah darab, so dia akan jadi tambah. Yang ni tengah bahagi, dia akan jadi tolak. Macam tu. Okay? And yang ni obviously akan kekal lah. So yang ni akan kekal jadi log base 2, 4. Awak, yang ini 8 and ini 4, dia adalah sama dengan keluarga 2. Dia adalah keluarga 2. Di mana yang ni adalah 2 kuasa 3, yang ni adalah 2 kuasa 2. So let's change that. Okay? Yang ni akan jadi 2 kuasa 3. B is, okay. Yang ni akan jadi 2 kuasa 3. And yang ini akan jadi 2 kuasa 2. Okay, 8 telah bertukar jadi 2 kuasa 3. 4 telah bertukar menjadi 2 kuasa 2. And B dengan C ni you tak payah basi masa. B you tahu apa dia? Log 2B boleh ditukar jadi X. Log 2C boleh ditukar jadi Y. Ladies and gentlemen, yang ni you boleh tukar jadi X. Yang ini you boleh tukar jadi Y. Tak payah nak basi masa. Okay, ini dah boleh tukar jadi X. Yang ni boleh tukar jadi Y. Now, apa you boleh buat? Yang ni dua-dua. Oh, sama. Boleh cut. Tapi sebelum cut, jangan lupa kuasa perlu tendang depan. Kuasa tendang depan dulu. Okay. So, 3 log 2 plus X minus Y over 2 log 2. Now, this one boleh tukar jadi 1. Ini boleh tukar jadi 1. 3 darab 1. Remember, yang ni kan tengah darab. 3 darab 1. 3 tambah X tolak Y. Tambah X tolak Y. Over 2 darab 1. Inilah jawapan dia. 3 plus X minus Y over 2. This is how you get the answer, ladies and gentlemen. Okay? Alles good? Okay. Now, unfortunately, we cannot do the last question because kita dah run out of time, ladies and gentlemen. We have run out of time, okay? But don't worry, I will write this answer. I will upload the answer dengan yang ni ada dalam dia sekali, okay? Next week, actually kita sebenarnya dah nak sampai penghujung chapter ni. Okay? Next week, I will do little bit more log questions di mana kita akan cuba jenis-jenis soalan yang dia boleh tanya dalam SPM. Okay? This is one example lah, one type of it. There's few others that we will go through the next class. Okay? Thank you very much for joining, guys. I will see you guys next week. Same time, same place. Till then, take care. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye, Adia. Bye, Hafiz, Isaac, Irfan, Mia, Mansi, Sharni. Bye.